Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton yang bersama kita secara alam maya pada hari ini melalui platform Google Meet. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama berkumpul pada hari ini dalam majlis ilmu yang penuh barokah ini. Forum kita hari ini bertajuk Palestin dan kita, di mana letaknya akidah umat Islam pada hari ini. Satu tajuk yang cukup besar dan sangat relevan dengan keadaan dunia hari ini. Terutamanya apabila kita melihat saudara seagama kita di Palestin terus diuji dengan penderitaan dan kekejaman yang tidak berhenti-henti. Terlebih dahulu, saya Nurul Aina Narira binti Tashrifin selaku moderator pada hari ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin yang hadir. InsyaAllah, perbincangan hari ini akan membuka mata hati kita tentang sejauh manakah keimanan kita dan keperhatian kita terhadap isu Palestin yang kini membangun. Dan bersama saya pada hari ini panel jemputan istimewa iaitu Puteri Najwa binti Mustafa, merupakan seorang pelajar daripada UKM. Assalamualaikum Puteri. Waalaikumsalam Aina. Assalamualaikum semua, nama saya Puteri Najwa binti Mustafa. Saya merupakan seorang pelajar asasi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan juga salam sejahtera kepada semua peserta forum yang menonton malam ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan saya rasa amat terhormat kerana dapat dijemput dalam forum hari ini. Isu Palestin yang kita bangkitkan ini merupakan bukanlah berita yang semasa, tetapi ianya sangat dekat di hati kita kerana ianya juga tentang akidah, tentang iman dan juga tentang tanggungjawab kita juga sebagai umat Islam. Baiklah Puteri, kita teruskan Saya. dengan persoalan utama forum hari ini. Bila kita sebut tentang Palestin, ramai yang kaitkan dengan isu politik dan juga peperangan. Namun, daripada sudut agama, apa kaitan sebenarnya antara Palestin ini dengan akidah umat Islam? Soalan yang sangat baik Aina. Ramai sebenarnya orang pada hari ini tak sedar bila kita cakap tentang kita bukan sahaja sekadar bercakap tentang tanah yang dijajah, tapi kita bercakap tentang tanah suci yang menjadi simbol keimanan. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, tempat berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan bumi kepada para Nabi. Jadi, memang bila bumi itu dijajah, ianya bukan sekadar rampasan tanah, tetapi ianya juga serangan, satu bentuk serangan terhadap maruah dan akidah kita sebagai umat Islam sendiri. Kalau akidah kita kukuh, kita akan rasa terpanggil untuk membantu. Tak kiralah dengan doa sekalipun, sumbangan kesedaran kepada keluarga, rakan dan adik-beradik sendiri ataupun perjuangan ilmu. Itu merupakan tanda iman dalam diri kita ini masih hidup. Betul tu saudari Puteri. Kadang-kadang kita rasa saya ni jauh, saya bukan siapa-siapa. Tapi sebenarnya rasa peduli itu pun dah cukup untuk membuktikan bahawa hati kita ni masih mempunyai iman terhadap rakyat yang berada di Palestin. Bukankah begitu saudari Puteri? Benar saudari Aina. Nabi SAW pernah bersabda, tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Kalau kita tahu saudara kita disakiti dan kita ni terasa pedih dan sedih, itu tandanya iman dalam diri kita ini masih subur dan hidup. Tapi kalau kita dah tak rasa apa-apa, itulah tandanya akidah kita makin lemah. Kita beralih kepada bahagian 3 iaitu
keteguhan rakyat Palestin dan juga Ibrah. Bila kita lihat rakyat Palestin, walaupun serba kekurangan, namun mereka masih kuat, masih tersenyum dengan kehidupan seharian mereka. Masih juga solat berjemaah walaupun rumah mereka roboh, walaupun mereka berada di bawah ancaman bom. Apa sebenarnya rahsia kekuatan mereka ni, saudari Puteri? Boleh anda jelaskan? Baik saudari Aina, saya sebenarnya sangatlah terinspirasi dengan rakyat Palestin itu sendiri. Bayangkan anak kecil yang kehilangan keluarga masih mampu menghafal Al-Quran. Ibu yang kehilangan anak mereka masih boleh mengucap Alhamdulillah. Semua itu datang daripada akidah yang teguh dalam diri mereka dan keyakinan bahawa Allah SWT sentiasa bersama-sama dengan mereka. Akidah mereka bukanlah sekadar kata-kata, tetapi hidup dalam hati diterjemah melalui kesabaran dan keberanian. Kalau mereka boleh istiqomah dalam keadaan begini, apakah kita yang hidup aman di sini tak mampu istiqomah dengan solat, sedekah dan amal kecil dan berdoa untuk mereka? Masya Allah, saudari Puteri, sangat menyentuh hati bagi penjelasan. Sekarang ini pun isu dunia digemparkan dengan berita tentang Malaysia Global Sumut Flotilla Gaza bagi tahun 2025, di mana Betul saudaranya. dengan berita terkini semalam, 9 rakyat Malaysia telah ditahan oleh rejim Zionis Israel ketika membawa bantuan ke Gaza. Mereka tidak sampai pun ke Gaza, namun telah ditangkap dan dicolek oleh Israel. Apakah pandangan Puteri tentang keberanian mereka ini semua? Mereka hanyalah manusia biasa seperti kita, namun mereka berani untuk mencari peluang ke Gaza, sedangkan kita tidak. Apa pandangan Puteri? Ya saudari Aina, berita ini sebenarnya memang sangatlah menyentuh hati ramai orang. Misi flotilla ini disertai oleh doktor, wartawan dan aktivis kemanusiaan dari pelbagai negara termasuk Malaysia itu sendiri. Mereka sedar risiko itu sangat tinggi tetapi tetap pergi sebab yakin kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi kan? Keberanian mereka ini merupakan lambang kekuatan ibadah. Mereka bukan kejar nama tapi redha Allah SWT. Dan saya sebenarnya rasa ni bukti kepada roh perjuangan masih hidup dalam jiwa rakyat Malaysia. Betul tu. Kadang-kadang kita sendiri rasa malu dengan mereka yang sanggup berkorban jiwa raga untuk pergi ke Gaza sendiri untuk menyampaikan bantuan, sedangkan kita tidak. Kita di sini di dalam sudut jauh, kita sendiri lupa hendak berdoa tentang keselamatan rakyat, tentang rakyat di Gaza dan juga saudara Islam kita di Palestin. Kita lupa kita alfa dengan keberadaan mereka sebagai saudara Islam kita. Okey, jadi saudari Puteri, menurut pandangan saudari Puteri, macam mana cara terbaik untuk masyarakat kita, terutamanya di Malaysia, untuk terus menunjukkan solidariti yang membangun kepada Palestin? Apakah pandangan saudari Puteri? Pandangan saya ialah, pertama, kita sepatutnya jangan berhenti berdoa. Kedua, terus sebarkan kesedaran melalui platform media sosial, sekolah atau program ilmu dan juga keluarga kita sendiri. Ketiga, sokong usaha kemanusiaan dan boykot produk yang menyokong rejim Zionis ini. Dan yang paling penting, jaga akidah dan amalan kita sendiri. Sebab apa? Sebab perjuangan ini bermula dari hati yang bersih. Okey, bagi jawapan saudari Puteri yang ketiga, menyokong usaha kemanusiaan dan juga boykot produk yang menyokong rejim Zionis. Boleh saudari Puteri senaraikan
apakah yang perlu kita boikot dan kita jauhi untuk tegakkan keadilan Palestin ini? Apa yang patut kita boikot ialah, contohnya lah, produk-produk seperti McDonald, Milo. Itu merupakan salah satu ataupun contoh produk yang perlu kita boikot supaya kita tidak dapat menyalurkan sumbangan ataupun sumber untuk mereka ini memberikan kekejaman lagi kepada rakyat-rakyat Palestin itu. Betul. Macam yang kita tahu, rakyat pada hari ini tidak kisah dengan idea memboikot produk Israel. Mereka dengan senang hatinya membeli barangan boikot tersebut untuk tanpa mereka sedar mereka telah menyokong untuk bantuan tersebut disalurkan kepada Israel untuk menghancurkan dunia Palestin pada hari ini. Ini telah merosakkan akidah kita pada hari ini. Okey, seterusnya. Jawapan yang diberikan oleh saudari Putri merupakan jawapan yang sangat indah dan namun, kita juga tidak boleh menafikan ramai umat Islam pada hari ini leka dengan hiburan. Gaya hidup mereka seperti mereka enjoy dengan keadaan duniawi mereka dan media sosial. Mereka sering merayai media sosial tanpa mereka sedar mereka tidak kisah akan isu Palestin yang kini membangun. Mereka leka. Kadang-kadang manusia pada hari ini hanya menganggap isu Palestin ni hanya sebagai trend mingguan mereka di dalam media sosial. Bagaimana cara untuk menghidupkan kembali perasaan, rasa peduli tersebut terhadap masyarakat se-Islam kita di bumi Palestin? Apa pandangan anda? Saudari Aina, saya percaya bahawa semua ini bermula dengan ilmu dan juga kesedaran. Bila kita dah kenal sejarah Palestin, kita akan faham kenapa isu ini ialah soal akidah. Dan bila kita faham, kita akan rasa tanggungjawab itu datang sendiri kepada diri kita. Guru, ibu bapa, institusi pendidikan sekalipun, semua ada peranan. Kita kena didik generasi muda pada hari ini tentang jihad, sabar dan ukhuwah. Sebab kalau generasi muda tak kenal Palestin, hilanglah semangat perjuangan umat Islam kita pada hari ini. Dan jangan lupa juga, media sosial ini boleh jadi senjata. Gunakan untuk sebar kebenaran dan bukan sekadar kehiburan semata-mata. Jadikan platform ini sebagai ladang pahala untuk kita semua. Baik, bagi pandangan saudari Putri, mengapa media sosial ni menjadi platform yang terkenal dalam menyebarkan tentang keganasan rejim Zionis yang berlaku di Palestin? Boleh Puteri? Terima kasih saudari Aina. Seperti yang kita sedia maklum, kita merupakan manusia akhir zaman dan juga berada di dalam abad ke-21, di mana abad yang mempunyai high-tech, teknologi yang amat tinggi. Dan semua orang pada hari ini memang kita akan secara naturalnya tahu mereka menggunakan platform ini untuk bersosialisasi dengan rakan-rakan mereka dan juga orang lain, keluarga mereka itu sendiri yang berada di jauh maupun dekat. Jadi, platform ini merupakan platform yang amat sesuai untuk menyebarkan maklumat. Maaf ya, ada gangguan daripada situ. Merupakan platform yang amat sesuai kerana bukan sahaja orang dapat mengetahui sesuatu berita itu dengan pantas, tetapi orang dapat mengetahui secara lengkap kerana kita bukan sahaja pelajar yang ada di platform itu, tetapi orang yang mempunyai latar belakang berbeza, profesor, scholar, macam-macam lagi yang mampu memberikan insight yang lebih mendalam tentang